Hi guys, welcome back to Awanda's channel. Hari ni kita orang shoot filem cerita Ibu Tunggal. Korang jangan lupa tengok cerita ni. Kita sedih lah. Sumpah kata cerita ni cerita sedih. Tengok tau. Tak boleh nak cakap kat sebab hari ni sakit tekak dulu. Aku ada lori trailer. Mak ada beli itik. Mana? Jom. Tapi lah nak kau belah lah itik. Bro. Tahu kata aku ikut ni. Bawa tai je. Ni marah. Kau dekat tempat itik tu. Macam ambil biru lah. Dia takut lah tengok orang. Lagi nampak Haji. Ya dah. Macam mana boleh ada pendarahan? Kau tak payah nak sekolah ke aku dah bang. Pelik. Tak cukup darah. Tak cukup darah? Bang, kau dekat dengan aku. Sabar. Nak praktis gak? Lagi tak semua bang. Masa pakai aku pun tak lepas lagi bang. Dik. Kalau macam ni lah bang, baik aku tak payah hidup. Baik ibu tak payah lahirkan aku. Kalau macam ni, ibu tak payah lahirkan aku lah bang. Abang! Kenapa ni dik? Tanyalah anak ibu ni. Pergi! Sabar bu, saya belum cakap pasal nak ajar. Tengok, dia nak curi iPhone aku. Dia nak curi iPhone aku. Jangan beritahu orang. Dalam! Ha? 27 kilo tambah 2 kilo. 27 kilo tambah 2 kilo 29 kilo. Betul. Lagi soalan susah sikit. Biopia tu sejenis mikroorganisma yang tersepit. Dia ke ni kalau tahu. Jadi bila Sabarlah jawapan aku dulu. Koheng. Bila kromosom X bercampur dengan kromosom Y, terhasillah apa? Metinalisme. Metinalisme. Kita juga Mutasi. No! God, please, no! No! Uish, mutasi. Kromosom X campur dengan kromosom Y, jadilah perempuan. Pada X dengan Y. Hah? X dengan Y akan ada cabang dia X dengan Y sebab apa? Sebab dia kalau X dengan I, X dengan I. dia takkan jadi sebab dia tak ada X. dia ada U je. Faham tak? Faham. Aduh, ni lawak kelas depan. Patutlah tak faham Saya kelas belakang. Buat malu sekolah. Tak payah main sekolah Sekolah tak ada kena-mengena lah BTS ni. Habis apa sumbangan kau dekat sekolah tu? Kau ada sumbangan Apa? Mejas. Wah, guys, macam tu aku pun boleh kabel. Dia pakai PPD kan? Betul? Boleh. Sebab tu lah tak barakah. Sebab itulah Ajik yang sekarang ni, sebab daripada sekolah dia tak berkat, you dia tak berkat, jadi macam sekarang ni. Kau you ke? Mestilah masuk. You mana? You Wara? And I bersatu. Apa Azik? Yeah. Azik kau semua belajar kat mana? Kau semua belajar kat mana? Marah. Perak kan? Bapak jauh siut. Ya bawa diri. Acaca. Bawa diri. Padahal dengan orang yang sama je. Salahnya kat Perak tu kampung ni. Bawa diri apa? Salah biasa Haji putus-putus. Syafiqah pun putus dulu. Aku buat misai je Syafiqah. Tak sama. Mana Iman? Dia ikut hati. Baik aku laju. Aku Kamera. Ada kamera. Saya ada kamera. Kenapa tak boleh jawab? Perasan memang sengaja. Kenapa nak menghina saya? Saya dah lah budak baru, awak menghina saya. Itulah specialnya budak baru. Hinaan tu membuatkan akrab. Mana ada? Saya tinggi lah. Hakim dah duduk belakang kau. Ini kena macam ni lah. Tinggi lah. Hello guys, korang bersama dengan Syafiqah. Nak juga? Saya Syafiqah juga? Zaid Idris. Idris. Yang ni? Stop it. Get some help. Paling akrab, yang paling dekat saya Ada tak? M Nasrullah. Yang mana? Saya adik. Oh adik dia lah. Kan biasa-biasa lah ada orang ni. Bukan calang-calang. Ahmad Fatumah. Tu. Pakcik dia. Pakcik dia. Pakcik dia? Syam Imam. Syam Imam. Pada Syam Imam, nama dia Zero. So hari ni kita dekat kawasan syuting yang
kita orang pernah syuting di sini, tapi dia dah upgrade sikit tempat syuting dekat Pondok. Kalau korang pernah tengok cerita-cerita kita orang yang sebelum-sebelum ni, kita orang pernah syuting lah dekat sini, macam Saka Bapa, dan adalah beberapa lagi short film kita orang syuting kat sini. Yang upgrade yang saya cakap tu dah retake. Dah gila, dah retake. Kan kawan-kawan. Kawan siapa? Kawan Akib? Kawan Man? Tak nak cakap. Apa ni tak nak cakap ni? Dengan menghidu-hidu ni ambil bahaya. Dah masuk belum lapar lah. Tu abang tu tengah masak dah. Abang? Bu, beras habis lah. Ha? Aduh, penat lah macam ni. Semua benda tak ada. Serabut lah duduk rumah miskin macam ni. Daripada baik kita interview sendiri daripada Haji interview kita kan. Tunggu dia memang lambat lah. Aku duduk. Nampak? Kita filem kali ni kan puasa kan. Kau rasa penat tak? Kan panas kan? Panas hujan. Kau penat tak? Penat. Sebenarnya hujan dia sekejap je. Panas dia lama. Ya tu. Bila migraine straight tak sanggup. Aku dah fikir air tublok, sambal, air masak. Ya, air masak tu nampak biasa, tapi sekarang waktu puasa dia amatlah luar biasa. Filem kali ni kau buat watak mak kan. Kau ni mak yang macam mana? Miskin, ni tak ada apa-apa. Aku lembut lah. Kau jaga 2 orang anak ah. Aku jaga 2 orang anak. Seorang anak yang orang kata faham keadaan. Biasa tak lah. Biasa yang faham keluarga mak ni anak sebelum tu lah. So apa cabaran kau syuting kali ni? Cabaran aku rasa bulan puasa aku. Cabaran dia penat lah. Barai sikit lah betul lah. Nak minum atau nak tidur, tak makan tak rasa dapat air. Betul. Tengok short film ni jangan skip tau, sebab saja dia best. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Tunggu kau lambat lagi. Dia tanya-tanya. Dia tak tahu tunggu dia interview lambat. Okay. Dah siap dah. Satu soalan. Okey, manakala ni bulan puasa kan, makanan apakah yang untuk berbuka puasa yang korang wajib kena ada time bulan puasa? Apa dia kalau korang? Kalau Nakib agak-agak okey. Terima kasih kepada Ika, Farhana dan Maisara. Apa soalan dia? Okey, makanan berbuka apakah yang wajib korang kena ada? Tak adalah wajib, tapi setiap kali buka aku nak kata kuih yang dalam daun pandan yang pelita. Kuih pelita, kuih takuk orang panggil lagi. Okey. Kalau Mai macam mana Mai? Tak kisahlah ada apa pun, yang penting aku nak air. Air apa Mai? Air apa? Dia sekarang ni dia tak kisah tau air apa. Air masak pun dia nampak sedap dah. Yang penting air batu lah. Yodoh. You. Tapi tu lah orang kata kalau nak berbuka ni minum air jangan banyak. Dia makan nasi dulu. Kalau tak nanti time makan dia kembung dengan air pakai jangan makan. Sekali bulan puasa kita orang akan kenyang makan kurma je. Alhamdulillah. Kita orang makan kurma 3 biji. Lepas tu minum air masak 1 gelas. Kita orang terus sembahyang maghrib. Terus sampai terawih. Bagusnya. Dah balik terawih pukul biasa balik terawih ke 10 kan. Kita orang more lah. Kita orang dah more tu je lah. Betul. Biasa rutin harian bangun pukul 6 kan. Tapi aku dengan Mai biasa bangun pukul 4. Betul. Sebab kita orang nak tahajud. Lepas tahajud terus sembahyang sunat apa taubat semua tu, witir semua tu. Kita terus ni lanjut ni sahur. Kita tak tidur. Duha pula sambung. Masa sahur pun kurma lah. Kurma. Lagi sedap makan dengan madu. Alhamdulillah, bagus. Utamakan yang mana-mana. Aku tengah cari sekarang. Apa dia? Madu. Kita nak madu asli. Betul? Madu pun nak madu asli. Yang siap ada lebah. Diorang yang suka madu. Bagus. Makanan. Yang suka madu, tak suka bermadu. Salah Gip. Bukan jakit guys. Terima kasih.